Been all over the world, got a little bit of everything, little bit of everywhere, with a little bit of everyone. Hi guys, so setelah bekerja keras beberapa tahun, akhirnya guys, saya berjaya juga nak beli rumah. Tapi macam yang korang boleh tengok, rumah baru kan? Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya rumah ni yang korang tengok lawa macam rumah baru ni adalah rumah second hand. So hari ni saya bersama ejen saya, Elson. So kita orang akan tunjuk kat korang dalam rumah macam mana setelah direnovate, sebelum dan selepas. Let's go. Sebelum ni kalau korang tengok teruk gila weh, tapi sekarang sangat cantik, luas. Guys, macam saya nampak bilik ni saya boleh buat studio house saya. Saya boleh letak meja kat sini untuk recording ke shoot video macam selalu saya buat cover. Lepas saya tengok review daripada Elson, dia orang pun janji nak renovate. Sekarang saya percaya. Wah. Ya, betul abang. So dulu you nampak original puluk sangat kan. So tapi kita janji, so rumah ni walaupun di keadaan walaupun tak baik, tapi kita janji kita akan buat renovation. Tapi yang best dia location sangat baik. Ya. Alright, thank you so much Mr. Elson. Thank you. Because of you, saya dapat rumah yang second hand tapi siap renovate. Memang cantik sangat. Saya sangat gembira. Alright. Thank you so much. Alright, welcome.